Hai dan selamat kembali semua saintis muda. Cepat pakai kod makmal anda sekarang sebab hari ini kita ada satu misi siasatan khas. Bayangkan kita sedang melangkah masuk ke sebuah makmal lama, dindingnya bata kelabu, penuh dengan paip berwarna jingga kemerahan. Kenapa suasana macam ni? Sebab hari ini kita nak memburu penjenayah nombor 1 yang suka merosakkan barang-barang kat sekeliling kita. Nama dia, kita panggil dia Si Karat. Dah bersedia? Jom kita mulakan siasatan. Okey, cuba tengok senarai fail misi rahsia kita hari ni. Kita akan kenal pasti siapa Si Karat ni sebenarnya, siapa yang jadi mangsa dia. Kita masuk makmal buat eksperimen air dan udara, cari strategi macam mana nak halang dia, fahami kenapa ia penting dan akhir sekali, ada cabaran Master Karat menanti anda. Jom kita buka fail nombor 1. Kenali misteri Si Karat. Kalau kita nak tangkap penjenayah, kita mestilah tahu rupa dia macam mana kan? Kesan yang Si Karat tinggalkan ni senang je nak cam. Pertama, warna objek tu akan bertukar jadi terang kemerahan yang kusam. Kedua, kalau anda pegang, permukaan tu rasa kasar dan menggerutu. Paling menakutkan, objek tu akan jadi sangat rapuh. Dia mudah hancur dan rosak macam tu je. Itulah tanda amaran kehadiran Si Karat. Seterusnya, kita buka fail nombor 2, mangsa karat hanya besi. Okey, tapi adakah Si Karat ni serang semua benda kat dunia ni? Rupa-rupanya tak, kawan-kawan. Dia ni sangatlah memilih mangsa. Objek macam pembaris plastik, kerusi kayu atau gelas kaca, semua tu selamat. Si Karat tak layan langsung. Tapi, kalau nampak je objek yang diperbuat daripada besi, itu memang sasaran utama dia. Paku, pagar, tin kosong, semua tu dalam bahaya. Jadi ingat tau rumusan penting ni. Hanya objek besi yang boleh berkarat. Fail nombor 3, eksperimen air dan udara. Jom masuk makmal, kita kaji sikit tempat kejadian. Si Karat ni licik, dia tak kerja sorang-sorang. Jadi kita buat 3 ujian untuk cari rakan subahat dia. Ujian pertama, kita rendam paku besi dalam air paip. Dedah macam tu je. Hasilnya, berkarat teruk. Ujian kedua, paku direndam dalam air yang dah dididihkan. Lepas tu, kita letak lapisan minyak ke atas dia. Air didih tu buang udara, minyak pula halang udara dari luar masuk. Hasilnya, paku tu selamat. Ujian ketiga, kita letak paku dengan bahan khas bernama kalsium klorida kentang. Bahan ni power tau. Dia serap semua kelembapan air dalam udara. Hasilnya pun tak berkarat. Dan inilah pendedahan terbesar kita hari ini. Daripada eksperimen tadi, rupa-rupanya kehadiran air dan udara adalah wajib untuk pengeratan berlaku. Ya, mereka berdualah rakan subahat Si Karat. Kalau salah satu tak ada, Si Karat langsung tak ada kuasa. Hebat kan? Sekarang kita dah jumpa kelemahan dia. Memandangkan kita dah tahu kelemahan dia, kita masuk ke fail nombor 4. Cara bijak mencegah karat. Jom keluarkan senjata pertahanan kita. Senjata pertama kita dan yang paling selalu kita nampak kat rumah ialah mengecat. Cat ni bertindak macam satu perisai berwarna yang cantik untuk pagar besi kita. Bila kita balut besi dengan cat, air hujan dengan udara basah langsung tak dapat tembus. Pagar selamat, rumah pun nampak berseri-seri. Tapi macam mana pula dengan rantai basikal atau gear yang sentiasa kena pusing tu? Kita tak boleh cat rantai basikal, nanti melekat, tak boleh nak kayuh. Jadi, kita guna senjata kedua, minyak atau gris. Minyak ni akan bentukkan satu lapisan licin yang menolak air. Jadi, rantai basikal anda bukan je lancar bila dikayuh, tapi selamat 100% daripada karat. Senjata ketiga kita, menyalut dengan plastik. Pernah tak perhatikan penyangkut baju besi kat rumah? Kenapa dia tak berkarat bila mak jemur baju basah? Sebab besi kat dalam tu dah disarungkan dengan sejenis baju hujan plastik nipis yang tahan lasak. Ia asingkan air dari teras besi kat dalam. Bijak betul. Dan senjata keempat kita ni ibarat perisai tahap maksimum. Dipanggil penggalvanisasian atau penyaduran. Bunyi macam canggih sangat kan? Sebenarnya, kita cuma ambil objek besi dan kita lapiskan dia dengan logam lain yang kebal karat. Contohnya macam timah. Inilah rahsia macam mana tin makanan kita tu sentiasa utuh dan makanan kat dalam tu kekal selamat, tak tercemar. Sekarang kita masuk fail nombor 5. Kenapa mesti cegah karat? Sebelum kita berlawan kat peringkat akhir nanti, kenapa agaknya kita perlu susah-susah buat semua ni? Pertama sekali, tentulah sebab keselamatan. Bayangkan kalau tiang bangunan atau jambatan besi berkarat boleh runtuh dan bahayakan nyawa tahu.
Kedua, sebab kita nak jimatkan kos. Bila barang tahan lama, tak perlulah ibu bapa kita asyik keluarkan duit nak beli basikal atau pagar baru. Dan yang ketiga, mestilah sebab kita nak persekitaran kita ni nampak cantik, bersih dan bebas dari warna perang kotor si penjenayah tu. Okey, misi kita dah hampir ke penghujungnya. Ini bahagian nombor 6, Asah Minda, cabaran Master Karat. Bersedia semua? Saya nak anda jawab kuat-kuat kat depan skrin tu, okey? Soalan pertama, fikirkan balik eksperimen makmal kita tadi. Apakah dua bahan yang sangat-sangat diperlukan oleh si karat? Kalau kurang satu, dia tak boleh buat apa-apa. 3, 2, 1. Sebutkan jawapannya. Tepat sekali. Jawapannya ialah air dan udara. Ingat ya saintis muda, kehadiran dua elemen ni adalah tiket utama untuk proses pengaratan bermula. Syabas, siapa yang jawab betul? Kita beralih ke soalan kedua, ujian kenal pasti mangsa. Katakanlah saya letak pembaris plastik, kerusi kayu dan sebatang paku besi kat luar rumah waktu tengah hujan lebat. Mangsa yang mana satu akan diserang si karat? Semestinya paku besi sahaja. Ingat hukum sains kita hari ini. Si karat cuma berselera dengan barang-barang besi. Jadi, pembaris plastik dengan kerusi kayu tu memang selamat. Soalan terakhir untuk tentukan tahta anda sebagai master karat yang sebenar. Bayangkan rantai basikal kesayangan anda yang sentiasa bergerak tu. Apakah pertahanan yang paling sesuai nak guna? Mengecat atau sesuatu yang lebih licin? Jawab sekarang. Dan jawapannya semestilah menyapu minyak atau gris. Kalau anda pergi cat rantai tu memang keras kejong, basikal tak boleh kayuh. Minyak adalah penghalang air dan udara yang paling sempurna untuk komponen bergerak macam ni. Memang power lah anda semua. Tahniah detektif dan saintis muda sekalian. Nampaknya kita berjaya fahami taktik, kelemahan dan cara-cara untuk menewaskan si karat. Anda dah berjaya selesaikan fail misi siasatan kita hari ini dengan cemerlang. Ingat, ilmu sains yang kita belajar ni ibarat perisai terbaik untuk kita lindungi dunia kat sekeliling kita. Tapi tunggu dulu, kerja seorang detektif tak pernah tamat. Cabaran saya untuk anda sekarang, cuba pusing keliling rumah anda tu. Ada tak apa-apa tanda perang kemerahan? Pagar rumah tu selamat tak? Macam mana pula dengan paip air kat luar? Gunakan mata tajam detektif anda pergi siasat sekarang juga dan kita jumpa lagi dalam penerangan misi yang akan datang. Teruskan meneroka.